Kalau Ini RM40, ini RM60. ini RM60. Banyak besar. Ini Ini RM50. 50. Ini macam? Ini 100. Hah? Dua 100. Dua ni 100. Oh. Inilah bintik kijang yang banyak dijual di Masjid India. Kesahihannya pegang pun boleh rasa benda ni fake. Yang keras ada macam batu, yang lembut pun ada, tapi ini besar betul macam bola tenis. Satu meja punya itu yang iPhone. Okey, Tuan Asbah. 13 saja. Tuan Asbah boleh nilaikan sendirilah, tapi kalau saya nilai pun memang nampak palsu. Macam-macam jenis ada. Zaman sekarang ni tuan, aduh, saya tengok tadi tu baru satu kotak, bawah meja dia tuan, pujalah banyak. Kalau orang tak tahu tuan, saya tak tahu nak cakap apa lah. Lepas tu saya tanya dia kan, boleh potong tak? Dia kata mana boleh, kalau mau potong kena beli. Tak apalah, saya biar abaikanlah. Saya tengok kotak atas tu saya tanya harga apa semua. Memang banyak gila lah tuan. Cuma ada satu dia simpan, dia tunjuk kat handset dia, ada satu dia simpan kat rumah dalam bekas lah. Cantik juga bekas tu. Yang tu dia kata yang ni mahal, dia kata tak jual. Tapi tak tahulah ori tak ori. Tapi saya tengok macam tuan punya pun ada nampak ori. Tapi dia kata yang tu dia tak jual. Okay, korang dah tengok video tadi kan? Memang jelaslah itu adalah kasturi atau bintik tiruan. Dan kalau korang tengok dia punya fizikal pun macam seolah-olah, korang tahu tak uncang shilling tu, yang korang bubuh duit shilling tu kan? Betul-betul dia punya rupa luar dia lebih kurang kan? Sebab untuk proses bintik tiruan ni, kawan saya bukan Malaysia di luar negara lah, dia ada tunjuk satu video yang memang diorang proses bintik tiruan ni. Macam mana cara diorang proses. Diorang padatkan, diorang ikat dengan dawai, lepas tu diorang gam. Lepas tu diorang potong, lepas tu diorang kikis benda tu. Supaya nampak macam real. Dia ada orang yang mahir, ada yang mahir pandai buat, ada, tapi kebanyakannya memang boleh katakan teruk jugalah. Sebab bintik tiruan ni saya minta korang jangan beli sebarangan lah. Sebab saya dah jumpa macam-macam. Orang yang jumpa saya pun dalam 100 orang tu 99 tu bawa memang tiruan. Memang tiruan. Ada yang bau busuk sampai ke tahap saya boleh muntah 2 kali. Okay, ada yang bau macam bau daun teh. Ada yang betul-betul macam bau tanah. Sebab untuk kasturi yang asli ni, dia ada satu bau yang unik. Yang memang susah lah nak ditiru. Kalau bentuk fizikal apa semua tu memang banyaklah orang boleh tiru kan. Dia buat daripada kulit kambing, ada dia buat daripada kulit anjing. Apa pun hati-hatilah sahabat-sahabat. Sebab benda-benda macam ni memang kita tak boleh nak kata apa, pandang remeh lah. Okay? Kita pun tak tahu kulit apa yang orang tu jual. Apa pun hati-hati ya. Alright.